Berita boom hari ini. Pelakon Linda Hashim mendakwa suaminya bego menjadikan kematian ahli keluarga sebagai alasan untuk tidak hadir ke prosiding perceraian mereka yang berlangsung di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur hari ini. Linda atau nama penuhnya Nurhazlinda Hashim berkata, dia juga tahu di mana keberadaan bego selain mengetahui proses urusan jenazah sudah pun selesai sebelum itu. Bukan setakat itu, Linda mendakwa bego menggunakan status suami untuk melambatkan kes perceraian mereka. Linda hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan bagi prosiding pengesahan lafaz taklik, namun bego sekali lagi dilaporkan tidak hadir. Pada prosiding kali ini, bego atau nama sebenarnya Muhammad Azharul Nizam Abdullah tidak hadir atas alasan ibu saudaranya meninggal dunia semalam dan hanya diwakili oleh peguamnya Muhammad Akmal Amzan. Namun, peguam Linda, Nurul Fadzilah Kamaluddin berkata, bego gagal mengemukakan bukti ketidakhadiran. Mahkamah menangguhkan prosiding perceraian mereka pada 21 Januari tahun depan.